Kalau korang shoot malam macam ni, macam aku personally, aku akan bawa satu light. Sebab ini kalau korang tengok dengan light. Tapi kalau tak ada light, sebenarnya sources of light which is available light, dia tak sekuat seperti mana yang korang tengok. So basically macam aku selalu bawa portable light which is daripada Photolabs, iaitu 100R, iaitu TR series. Dan this one dia datang dengan banyak mode dan aku selalu share dengan korang pasal this light. So this is one of scenario yang aku always bawa setiap kali aku nak shooting dalam condition macam ni. Since dia adalah 100 watt, so aku tak consider sangat korang nak shoot siang. Tapi kalau korang nak buat dia as a field light, sangat-sangat membantu lah. Tapi kalau korang nak shoot malam macam ni dengan available light, dan aku nak tunjuk korang which is untuk close up dia, ini dia light. Dan aku letak agak tinggi sikit. Aku letak tinggi sikit sebab aku nak mimic sebagai spotlight lah. For example macam sekarang ni aku pakai 20% sahaja, dan kalau aku pakai 1%, basically dia macam ni pun dah sangat-sangat terang bila korang pakai second base ISO. So this light aku sangat-sangat consider, dan aku sangat recommend kalau korang nak cari portable light untuk shoot malam, ataupun maybe pada korang yang always shooting di tempat-tempat yang gelap tapi bukan di siang hari. Maybe boleh lah pakai siang hari, tapi korang boleh pakai dia as a field light lah. Tapi kalau korang nak guna dia betul-betul as a key light, aku prefer korang shoot malam hari ataupun tempat yang gelap lah. But other than that, aku boleh recommend dekat korang.